Pernah tak rasa macam ni? Anda dah sedia nak tekan butang go live tapi tiba-tiba hati tu rasa berat semacam, rasa takut. Kalau pernah, percayalah anda tak kesorangan. Dalam kupasan kali ini, kita sama-sama akan bongkar kod rahsia kejayaan live stream terus dari mereka yang dah lalui semua ini. Pencipta kandungan kita, Nina, cakap benda ni dengan sangat tepat. Dia kata, perkara paling susah dalam hidup ni ialah langkah pertama tu. Dan betul kan? Sebenarnya, ia bukan pasal gear canggih ke, produk power ke, bukan. Halangan sebenar tu, keberanian untuk mula. Rasa takut tu memang ada, normal. Tapi, ia tak sepatutnya jadi penghalang, jadi tembok yang hentikan perjalanan anda. Soalan dia sekarang, macam mana nak ambil langkah tu? Inilah yang kita akan rungkai sama-sama. Kita akan tengok macam mana wira-wira live stream ni atasi rasa takut, macam mana diorang rancang persediaan, sampailah ke cara membina jenama yang betul-betul kukuh. Jadi, jom kita mulakan. Mari kita selongkar rahsia mereka satu persatu. Okey, sebelum kita borak pasal strategi, pasal taktik semua tu, kita kena mula dari asas, dari akar umbi dia, iaitu minda kita sendiri. Sebab apa? Sebab pertarungan paling besar tu selalunya berlaku kat dalam kepala kita kan? Jauh sebelum kita tekan butang go live tu lagi. Macam mana kalau tak ada orang tengok? Kalau tak ada jualan langsung macam mana? Alamak, nanti aku cakap sorang-sorang je ke? Bunyi macam biasa dengar kan? Ini bukan rekaan tau. Ini betul-betul kebimbangan yang Nina sendiri suarakan. Dia risau, nanti kita cakap sorang-sorang. Perasaan macam ni sangat real dan percayalah hampir semua orang pernah rasa. Jadi, langkah pertama nak atasinya, senang je. Akui dulu yang rasa takut tu memang ada. 1 juta. Wow, angka yang besar kan? Bagi ramai orang, inilah sasaran jualan impian untuk satu sesi live. Tapi, macam mana nak sampai ke situ? Cukup ke dengan teknik jualan je? Kat sinilah Kyle kongsikan satu benda yang sangat-sangat penting. Dia cakap macam ni, benda yang kita kena ubah untuk capai the first 1 million tu adalah mindset. Faham tak maksud dia? Maksudnya, tak gunalah ada 1001 tips dan trik kalau dalam kepala kita rasa kita tak boleh menang. Semuanya betul-betul bermula dari dalam. Okey, bab mindset dah settle. Kita dah set kepala kita untuk berjaya. Sekarang, jom kita masuk bab persediaan taktikal pula. Apa yang anda buat sebelum live tu, selalunya akan tentukan apa jadi semasa live. Fasa ni, kita panggil fasa preheat. Fasa panaskan enjin. Dan inilah dia, senjata rahsia yang dikongsi oleh ramai pakar. Video preheat atau video teaser. Ini bukan setakat post biasa-biasa kat media sosial tau, yang cakap, jangan lupa tengok live saya. Bukan. Ini adalah cara untuk bina momentum, untuk bagi hint kat bakal penonton yang, guys, ada benda gempak nak datang ni, korang kena siap sedia. Kyle letak benda ni dengan sangat jelas dan agak pedas sikit. Dia kata, kalau video teaser engkau tu dapat 10,000 view je, janganlah berangan nak dapat jualan 1 juta. Kenapa? Sebab orang tak aware pun. Senang cerita, kejayaan live anda tu bergantung terus pada usaha preheat anda. Kalau orang tak tahu pun pasal parti anda, macam mana diorang nak datang kan? Video teaser ni ibarat kad jemputan eksklusif anda untuk semua. Jadi, macam mana nak buat teaser yang betul-betul power? Amyas ada kongsikan formula dia. Kuncinya, jadikan ia satu cerita. Jangan sekadar cakap, hey, jom tengok live. Tak best. Sebaliknya, cipta satu naratif. Macam ni, mula-mula umumkan tawaran hebat. Guys, ada deal gila-gila nak datang. Lepas tu, tunjukkan ketibaan. Post gambar lori produk sampai ke, kotak-kotak bertimun ke, bina rasa teruja tu. Dan akhir sekali, dedahkan kejutan. Buat unboxing sikit ke, umumkan ada giveaway atau mungkin perkenalkan tetamu jemputan. Cara ni akan buat orang ternanti-nanti. Okey, persediaan dah mantap gila. Preheat dah jalan, lampu kamera dah on. Action! Sekarang, macam mana kita nak pastikan orang yang datang tu bukan setakat singgah say hi lepas tu belah, tapi betul-betul terpaku dari awal sampai habis. Jom kita tengok strategi masa live pula. Cuba fikir sekejap. Dekat luar sana tu, beribu-ribu, mungkin beratus ribu orang tengah buat live serentak. Soalan paling penting yang Sonia bangkitkan ialah, kenapa diorang kena tengok live anda? Dalam lautan streamer tu semua, apa yang buat anda lain dari yang lain? Apa yang buat anda istimewa? Jawapan Sonia simple je, tapi sangat padu. Dia kata, jadikan live anda tu satu acara, satu show. Bukan sekadar sesi menjual. Macam yang dia cakap, ia tidak boleh hanya menjual. Ia mesti rasa seperti sebuah program. Bagi nilai yang orang lain tak boleh bagi, tawarkan deal paling gempak yang dorang tak akan jumpa kat tempat lain. Ini khas untuk pengikut setia anda.
Itulah cara kita hargai dorang dan itulah yang akan buat dorang datang balik. Lagi dan lagi. Kalau buat live marathon, macam yang Almias buat sampai 16 jam tu, strategi tu segalanya. Dia kongsikan beberapa tips penting. Pertama, 2 jam yang awal tu paling kritikal. Masa itulah nak bina momentum. Kedua, kalau ada co-host, buat jadual. Gila-gila supaya tenaga semua orang maintain. Ketiga, sentiasa ada elemen kejutan. Tiba-tiba buat harga jatuh, barulah penonton tak senang duduk. Dan yang paling penting, rancang tenaga anda dan pasukan. Ingat, ini marathon, bukan lari pecut. Dapat target jualan tu memang best, memang hebat. Tapi kalau nak berjaya untuk jangka masa panjang, kita perlukan lebih dari itu. Kita kena level up. Dari sekadar seorang penjual kepada seorang pembina jenama. Inilah fasa seterusnya dalam evolusi anda sebagai seorang creator. Cuba tengok beza ni. Jelas kan? Menjual ni lebih kepada transaksi. You bayar, I bagi barang. Habis. Tapi membina jenama ni pasal hubungan. Ia beza antara sekadar cakap produk ni bagus dengan menceritakan kisah di sebalik produk tu. Beza antara push orang untuk beli dengan membina satu sambungan yang ikhlas. Satu tu macam cinta monyet, sentara je. Yang satu lagi, membina legasi yang kekal. Jadi, apa rahsia paling besar untuk bina jenama yang power ni? Mesej terakhir dari kreator kita ni merumuskan segalanya. Satu perkataan je, keaslian, authenticity. Jangan cuba jadi orang lain, tunjukkan je pada penonton siapa diri anda yang sebenar. Sebab benda yang tulen itulah sebenarnya kandungan paling menarik yang anda boleh hasilkan. Jadi, inilah dia, peta jalan anda menuju kejayaan. Mudah je nak ingat. Nombor 1, tak luki ketakutan tu. Betulkan mindset. Nombor 2, kuasai fasa persediaan dengan strategi preheat yang mantap. Nombor 3, masa live, laksanakan dengan bagi nilai yang paling terbaik. Dan akhir sekali, nombor 4, bina legasi anda dengan jadi diri sendiri yang tulen. Dan kita kembali semula ke titik permulaan. Ingat tak kata-kata Nina? Perkara paling susah adalah langkah pertama. Jadi, selepas dengar semua perkongsian ni, semua rahsia ni, soalan tu sekarang kembali kepada anda. Apa yang akan jadi langkah pertama anda untuk mulakan perjalanan menjadi seorang wira live stream?